Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi pimpinan dan ahli sekalian, suatu perkara yang saya kira begitu mustahak untuk diambil perhatian oleh semua para muhtamirin, bahawa penyakit yang ada pada parti-parti politik yang tidak Islam seolah-olahnya nak berjangkit kepada parti yang nama dia parti Islam. Penyakit ini besar, dan beza yang paling nyata sekali antara politik ataupun jamaah yang tidak Islam dengan yang Islam ini, bahawa yang Islam pengikut mar'us, hukumnya wajib taat kepada rais. Arti kita sahaja yang meletakkan hukum berdasarkan hukum syara, bahawa ahli ataupun sebagai pengikut adalah wajib mematuhi arahan keputusan yang dibuat oleh kepimpinan. Lebih-lebih lagi keputusan yang dibuat oleh presiden, sebab dia rais dan kita mar'us. Saya sebut awal tadi perkataan, kata seolah-olah mau berjangkit, belum berjangkit lagi. Tapi kalau tuan-tuan rasa dah berjangkit dah, kita nak kena buat. Apa dia? Kita balik kepada petunjuk Rasulullah SAW. Satu hadis daripada An Yahya ibn Husain an jaddatihi qala sami'tuha taqulu inni hajajtu ma'a Rasulullah SAW hajjatal wada' qalat sami'tu khutbatah wa min baini ma qala in ummira alaikum abdun mujadda'un yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Wa anhu qala, hadis yang sama juga ataupun riwayat yang sama juga menyebut, walau ista'mala alaikum abdun habasyiyun lawajaba alaikum ta'atuhu. Rawahu Muslim. Yang bermaksud, yang penting hadis panjang, tapi yang Nabi sebut dan hajah wada, sekiranya kamu telah melantik seorang amir, seorang ketua, walaupun yang kamu lantik itu kebetulan seorang hamba yang rambutnya kerinting, hamba hitam rambutnya kerinting, tapi kamu lantik dia, yaqudukum, dia mengajak kamu untuk melaksanakan hukum Allah, fasma'u, kamu wajib dengar arahannya, wa ati'u, dan kamu wajib taat. Dan hadis lain yang sama juga riwayat katakan, walau ista'mala alaikum, kalau kamu telah memilih seorang yang menjadikan ketua kepada kamu, walaupun orang itu abdun habasyiyun, dia seorang hamba habasyi kulit hitam, la wajaba alaikum ta'atuh, kamu wajib taat kepadanya. So banyak hadis lain. So daripada inilah yang saya sebutkan, tidak mengatakan bahawasanya ketaatan inilah yang menjadi kekuatan kepada perjuangan Islam. Sebab ketaatan itu hukum dia wajib, kita dapat pahala dengan taat kepadanya. Tapi kalau kita lawannya, bahasa lama lawan tokek. So lawan tokek ini hukumnya dia mendapat
dosa kerana tidak menunaikan yang wajib. Atas itulah saya lihatkan dalam seluruh perbincangan kita dalam muktamar ini baik, sebelum muktamar baik, dalam media-media baik, ataupun dalam blog-blog baik dan sebagainya. Sama ada kita sendiri yang menulis ataupun yang menjadi musuh kita yang menulis, memang kita ada musuh. Maka itulah yang saya katakan bahawa boleh menjadi cabaran kepada kekuatan parti kita. So itulah maka penting semula saya melihat kalau jelas pada kita ini arahan Presiden. Tambahan pun kalaulah yang Presiden membuat sesuatu andaian, suatu idea gagasan, jika disokong sebagai contoh oleh syura ulama, kalau itu berlaku, kalau syura ulama membuat keputusan, bagaimana mungkin kita markus boleh menyanggahi benda yang jelas daripada Presiden dan jelas daripada syura. Melainkan kita bawa balik, kita berbincang dalam muktamar dengan cara yang cukup beradab, yang cukup sopan, yang boleh kita lihatkan ini sebagai satu daripada cara yang boleh kita selesaikan masalah. Adapun kita bercakap di luar, dan tadi yang ditimbulkan saya khusus oleh sahabat saya Datuk Usam Musa, saya jumpa dengan dia banyak kali, kawan-kawan sebagai kawan. Saya baik dengan Usam Azam.